Loban ke? Loban. Saya padu. Itu dia. Kita mancing loban, geng. Air mati. Air mati. Dah tabur-tabur roti dah tu. Tapi baru sampai anak-anak loban. Sampai anak-anak loban, geng. Ada yang besar tu. Ada yang kasar. Ada yang kasar, geng. Ada yang kasar. Oi. Kitang. Kena. Alhamdulillah. Oi. Loban. Baby loban ke? Baby loban. Tadi dapat 2 ekor. Aku tapau lah. Kitang banyak. Tamuk dia tak banyak. Macam dekat spot masa aku mancing tu. Dah rata-rata lah kitang. Dia saja. Kitang lagi. Kitang Tanjung Harapan, geng. Bapak besar. Tapi aku tak makan ikan ni. Pergi balik, geng. Itu dia. Itu dia. Kitang lah. Tamuk. Loban ke? Loban. Saya padu. Tu dia. Dari tadi tunggu. Saya nak pergi cover. Alhamdulillah ada cekor. Sak cekor. Mantap, geng. Mari sini. Tak besar. Saya dompet. Dia boleh, geng. Loban, geng. Loban Tanjung. Alhamdulillah. Loban Tanjung. Dah lama aku tak dapat loban Tanjung. Ush. Itu, geng, loban Tanjung. So, kalau korang nak dapatkan perabot ni, korang boleh dapatkan dekat link yang aku share. Perabot tamuk padu. So, geng, boleh lah, geng, buat lauk loban Tanjung. Banyak kitang. Campur-campur, geng. Kitang,
loban, belanak. Pitang kegaran, vibration, kitang kitung. Jangan strike geng. Kita release. Terima kasih. Bye bye. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. So ceritanya aku dah settle mancing tadi. Sekarang pukul 10. Keadaan air dekat Tanjung ni air mati. Dia naik, dia turun, dia naik turun macam tu lah. So aku cadangnya meloban lah kat Tanjung. Alhamdulillah ada hasil lah. Ni dia geng. Tu dia. Tak besar tapi dia ada. Ni saiz air rempit ni. Ni anak-anak sangkut juga kat mata kail ni. Tak banyak, ada 4 ekor. So tadi pun ikan kitang pun ada, kacau-kacau umpan. Dah lama kita tak meloban kat sini. Alhamdulillah ada hasil lah geng. So terima kasih kerana menonton video Real Fishing. So semoga kita bertemu lagi pada next episod akan datang. So jangan lupa subscribe geng, channel YouTube Real Fishing geng. Assalamualaikum. Bye bye.